Malam itu, Farid baru pulang dari Genting Highlands menuju Kuala Lumpur. Lebuh raya Karak lengang, hanya bunyi deruman enjin menemani. Tiba-tiba, dari cermin pandang Sisi, muncul sebuah Volkswagen Beetle kuning. Lampunya malap, catnya lusuh. Kereta itu memintas laju ke depan, kemudian bergerak perlahan betul-betul di hadapannya. Farid rasa pelik. Dia menukar lorong, memotong semula kereta itu. Tetapi beberapa minit kemudian, Volkswagen kuning itu muncul lagi di depannya, seolah-olah memintas tanpa pernah hilang. Berdebar, Farid cuba memperlahankan keretanya. Dia jeling ke dalam kereta itu, dan ketika itulah jantungnya hampir terhenti. Tempat duduk pemandu kosong, namun steering berputar sendiri, dan kereta itu terus meluncur laju, memotong dan menghimpitnya berulang-ulang. Farid tekan minyak, cuba lari sekuat hati. Tetapi tidak kira berapa laju dia mandu, Volkswagen itu tetap muncul di depannya, seolah-olah menghantui sepanjang jalan. Ada yang kata, siapa sahaja bertemu kereta itu di Karak, jangan sekali-kali memotong. Biarkan ia di depan. Sebab kalau kau berani lawan, mungkin kau takkan sampai ke destinasi. Tiba-tiba muncul kereta kuning tanpa pemandu, membawa penumpang gaib yang mencari mangsa. Lebuh Raya Karak mula dibina pada tahun 1970-an sebagai laluan penting menghubungkan Kuala Lumpur dan Pantai Timur. Walaupun terkenal dengan keindahan hutan tebal, ia juga sinonim dengan tragedi dan kisah mistik. Ramai percaya bahawa lebuh raya ini antara laluan paling seram di Malaysia disebabkan banyak kemalangan maut yang berlaku di sini sejak ia beroperasi. Lebuh Raya Karak yang dikelilingi kawasan hutan dianggap keras dan diselubungi sejarah silam yang tidak terungkap. Pasti ramai antara kita pernah mendengar cerita kereta kuning yang sering dikaitkan dengan gangguan di lebuh raya ini. Beberapa saksi menceritakan pernah melihat sebuah kereta kuning tanpa pemandu muncul secara tiba-tiba dan memotong kenderaan mereka, kemudian hilang dalam gelap. Ada yang mendakwa kereta itu membawa penumpang gaib yang mencari mangsa. Dalam satu kisah, seorang pemandu dikatakan mengekori kereta kuning ini kerana nampak seperti mereka menuju ke destinasi yang sama. Namun kereta itu berhenti secara tiba-tiba, dan apabila pemandu keluar untuk memeriksa kereta kuning tadi, hilang sekelip mata. Yang ada hanya hutan sunyi dan gelap gelita. Cerita kanak-kanak yang keseorangan di tengah lebuh raya mencari ibunya juga tidak asing dalam kalangan pemandu teksi dan lori. Budak lelaki berpakaian lusuh muncul di tepi jalan menangis sambil meminta tolong mencarikan ibunya. Apabila pemandu berhenti untuk membantu budak itu masuk ke dalam kereta, namun hilang tiba-tiba. Ada juga mengatakan budak itu hanya menunjuk ke arah hutan sebelum lenyap tanpa jejak. Tambah menyeramkan, pemandu lori yang kerap berulang-alik menggunakan laluan ini melaporkan sering terserempak sebuah lori tua yang muncul di selekoh tajam pada waktu malam. Lori itu sentiasa dipandu perlahan dan menghalang kenderaan lain daripada memotong. Ada yang mendakwa lori ini sebenarnya menghalang pemandu daripada terus memecut di kawasan bahaya. Apabila ada yang cuba mengekori lori ini, ia hilang di satu kawasan tertentu, seolah-olah tembus ke dimensi lain.
Lebuh Raya Karak bukan sekadar jalan yang menjadi penghubung kepada ramai pengguna di sekitarnya, tetapi turut menyimpan ratusan kisah misteri yang tidak terungkai. Mungkin ada yang percaya, mungkin juga ada yang menganggapnya mitos. Tetapi satu perkara yang pasti, terlalu banyak tragedi telah berlaku di jalan ini. Terlalu banyak saksi yang mengalami kejadian di luar logik akal. Jika anda melalui Lebuh Raya Karak di tengah malam, perhatikan sekeliling. Jika terasa meremang di tengkuk, ingatlah, anda mungkin bukan satu-satunya yang berada di jalan itu. Kerana di Lebuh Raya Karak ada yang masih belum menemui jalan pulang.